Menu untuk hari ni aku nak buat taufu fa. Aku nak disclaimer siap-siap. Resepi ni menggunakan bahan yang senang untuk dicari. Tak payah pening kepala dan boleh makan banyak-banyak. So first korang ambil lah satu kotak ataupun satu botol air soya yang 1 liter tu. Kemudian tambahkan 1 sudu serbuk agar-agar. Aku sebenarnya cari serbuk taufu fa tu tapi tak jumpa. Malah nak pening kepala aku guna serbuk agar-agar je. Kacau-kacau rata barulah kita hidupkan api. Lepas tu korang kacau-kacau balik sampai dia mendidih. Lepas tu bolehlah kita transfer ke dalam mangkuk yang besar. Masa korang letak dalam mangkuk tu nampak buih-buih tu kan, korang buang siap-siap. Barulah taufu fa kita tu handsome. Sebelum masuk dalam peti ais tu, biarkan dia suam-suam dulu. And then bolehlah kita masukkan dalam peti ais dalam 2 jam macam tu. Untuk buat air gula merah tu aku gunakan 2 gula nissan, daun pandan dengan 2 cawan air. And then aku masukkan sedikit garam. Korang kacau-kacau rata dan biarkan dia sejuk dulu. Lepas 2 jam tu taufu fa kita pun dah set. Walaupun tak perfect, tak gedik-gedik macam dekat bazar tu, tapi rasa dia still mantap. Bermodalkan bawah RM15 pun dah boleh buat makan untuk 5 orang ke 6 orang macam tu. Tapi kalau aku buat ni, aku makan seorang-seorang je lah. Mana boleh kongsi-kongsi. Kalau nak bayar, tiba. Jangan lupa cuba, okey? Selamat mencuba.